Kuis tajwid part 5. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Bagaimana cara bacaan nun yang bertanda sabdu? A. Jelas tanpa dengung. B. Dengung 2 harakat. Jawapannya B. Dengung 2 harakat. Seterusnya. Bagaimana cara bacaan huruf ba yang berbaris atas? A. Dibaca pendek. B. Dibaca dengan bacaan panjang 2 harakat. Jawapannya A. Dibaca pendek. Seterusnya. Apakah nama bacaan untuk kalimah yang digaris? A. Alif Lam Qamariyah. B. Alif Lam Syamsiah. Jawapannya A. Alif Lam Qamariyah. Seterusnya. Apakah hukum tajwid bila berhenti bacaan? A. Mad lin. B. Mad arid li sukun. Jawapannya B. Mad arid li sukun. Seterusnya. Bagaimana cara berhenti bacaan? A. Berhenti dengan bacaan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. B. Berhenti dengan bacaan pendek. Jawapannya A. Berhenti dengan bacaan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Selesai 5 soalan kuis pada kali ini. Dapat berapa betul? Tuliskan di ruangan komen dan kongsikan kuis ni kepada seseorang.